So, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Okey, hari ni luar biasa sikit, yang mana kita dah ambil Napier tadi. And then kalau kau tengok dah menimbun dah. Okey. So, yang kat atas motor pun ada lagi ni. Okey. Nampak? Penuh. Kan? Okey, so kita dah start engine apa semua. So, kita dah start nak proses lah. Okey, yang kau tengok ni kawan saya. Kita buat berdua ini. Apa nama, kita ambil Napier tu tadi dalam 4 ke 5 round tadi pakai motor tu. So tu kita dah timbunkan dekat atas tempat macam meja yang kita buat untuk Napier tu, kita senang ambil lah. Yang kedua, kita tak nak Napier tu kita letak atas tanah. Okay, jadinya taklah basah, taklah semut, taklah cacing kan. Okay, so kita proses lah macam biasa. Sebab satu lagi, tempat kita letak Napier ni tadi ni mempengaruhi kita punya laju ke tak laju masa yang diambil. Jadi tempat yang sesuai perlu kita sediakan lah, supaya tempoh yang diambil untuk kita proses tu jadi lagi singkat dan kerja kita jadi lagi cepat. Caranya apa? Susunan layoutnya mesti diatur dengan agak sistematik. Okey, kenapa saya cakap macam itu? Kalau kau tengok, kita ambil Napier dan cuba masukkan dalam tong tu, sebenarnya makan masa. Okey, sebab tong ni diklaim 1 jam boleh pergi 3 ke 4, okey, 3 ke 4 tan. Okey, jadi kalau boleh diklaim 1 jam 3 ke 4 tan kuantiti proses, kalau kita tak maksimumkan atau maksimaskan betul-betul, apa nama, kita rugi masa lah. Okey, minyak yang kita pakai tu contoh dah sejam tapi boleh dapat 1 tan. Sebenarnya kita dah terlebih spend kat minyak. Okey, lepas tu masa lah yang paling penting. Yang keduanya masa. Okey, tadi kita try cuba nak cari angle lain. So kalau kau tengok ni, kita dah mesin 2 tong. Okey, 2 motong ni kita lajukan lah videonya. Kalau tak ni lambat. Okey, kita dah lajukan videonya dalam 5 kali ganda daripada biasa. Okey, so yang tumpah-tumpah tu pun kita kutip juga sikit. Sorry masih bersepah lagi ni. Sebab apa? Sebab penat bang. So yang bersepah tu nanti dah siap bawa kita kemas. Satu lagi yang jatuh-jatuh tu kita kutip lah juga. Sayang dah halang-halang buat ni. Lepas tu kau tengok, kalau kita tak susun betul-betul, bila banyak jauh kita ambil. So ulang-alik sama ada kita nak ambil Napier ke letak dalam mesin tu, dia ambil masa sangat. Okey, so kita tukar angle lain. Okey, supaya korang nampak lah berapa banyak Napier yang kita pakai. Tu dah separuh dah separuh tadi kita proses. So kita masukkan lagi, nampak. Saya gunakan GI pipe as dia punya table tu untuk kita letakkan Napier. Satu sebab apa? Sebab GI pipe ni dia tak karat. Okey, dia ada salatan timah lah. Jadi kalau air Napier ke apa kena kat dia, dia tak karat. Okey, yang keduanya sebab dia licin. Okey, so semalam saya pakai BRC. Okey, saya pakai BRC, dia tersangkut-sangkut. So bila kita pakai GI pipe ni lagi okey lah. Ni saya nak tunjuk plastik silas yang kita guna. Selain pada tong, kita juga letak dalam plastik lah. Plastik ni saya beli as a backup dululah. Okey, jap saya tengok kambing sekejap. Sebab semalam ada orang tanya. Okey, nak cari berapa kandang. Lepas tu kita sambung balik. Nampak? Dan nak habis dah kawan saya kerjakan. Okey, pasal apa? Besi tadi ni, selain daripada sebab tak karat apa semua tu dan mudah ditarik licin, satu lagi sebab saya dah beli lama dah besi tu. So kalau tak guna sayang. Saya guna apa yang ada dekat kandang. Okey, so kita dah proses bahagian, tinggal dekat atas motor saja, dekat dalam bakul motor saja. Okey, kita punya plan nak habiskan hari ni juga, sebab kita takut hujan. So kalau hujan takut Napiernya basah lah. Dan basah bila lembab, kita akan jadi boleh jadi punca rosak. Okey, yang saya tunjuk ni EM ni EM yang kita dah nak aktifkan, kita asingkan, lepas tu kita aktifkan. Okey, kita kemek tu berapa, nanti dia kembang sendiri lah. Kalau dia dah aktif, nanti botol tu dia akan mengembang sendiri. Maknanya EM dalam tu dah aktif untuk kita guna buat ramuan dalam silage. Salah satu ramuan lah dalam silage kita. Okay, so kawan saya dah start mesin yang kat dalam bakul motor pula. Kejap je nampak, ni 4 tong tadi dah dapat ni dah dapat 4 tong tadi. So ni dalam mesin ni pula, kita tengok dapat berapa tong lagi. Okay, so okay, tu dah 1 tong. Dan 5 dalam satu tong motor ni targetnya boleh dapat berapa. Dia sebab kita tak boleh nak isi lagi penuh dekat tong tu, dekat tong motor tu. Sebabnya Napier ni nampak pendek tapi berat. Okey, berat. Okey, kita tolak depan sikit motornya. Sebab tadi semalam ada abang tu cakap, kau rapatkan sikit supaya cepat. Betul juga. So saya tolak ikut cadangan abang tu.
Okey, nampak masa yang ambil sebenarnya, masa yang ambil lama ni kita ambil Napier nak masukkan dalam bekas tu. Sebab nak tunggu sampai mesin tu tarik, dia take time lah. Jadi kalau kita boleh cepatkan proses ambil Napier, kalau kita boleh cepatkan proses Napier dimasukkan dalam mulut mesin tu, dia akan cut kita punya masa dan jimatkan lagi kita punya masa. Okey. So ada 2 tong lah. Okey. Kita target satu bekas tong roda 3 ni berbanyak Napier yang kita dapat untuk kalau kita dah mesin. Okey. So dapat dalam lingkungan 2 lebih sikit lah kalau saya tak silap ni. 2 lebih sikit tong. Okey. So yang kat bawah tu, yang tumpah tu pun kita ambil juga untuk pastikan tak bersepah satu, yang kedua membazir lah. Okey. Okey. Tu lepas tu dah mesin, ingat kena tutup kena tutup terus. Kita tak nak ataupun kurangkan udara oksigen masuk. Jadi bakteria bakteria yang kita tak nak lambatlah membiak ataupun cacing apa semua tu boleh matilah dalam masa tu, dalam proses tu. Okey, so tu saja saya nak tunjukkan hari ni. Okey, untuk kita proses Napier. So terima kasih sebab follow kita. Okey, so apa pun selamat hari raya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.